السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم لهذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا آمين. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Pertama sekali marilah bersama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan kita sekali lagi untuk terus istiqamah berada di dalam majlis ilmu, yang mana kita sama-sama ketahui masjid dan surau secara majoritinya menghentikan kuliah-kuliah maghrib sempena dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, untuk diisi dengan ibadah-ibadah lain, terutamanya solat sunat tarawih. Dan hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke dalam majlis ilmu yang penuh dengan keberkatan. Satu majlis yang amat dirindui dan disukai oleh para malaikat di langit. Satu majlis yang sangat dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bertuahnya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah kerana dapat menghadirkan diri ke dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan apabila saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi penyesalan tentang kehidupan dunia kita, kerana kita menggunakan sepenuhnya ruang dan peluang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam erti kata pengabdian kepada Allah dengan sesungguhnya, bukan hanya sekadar memilih saat-saat atau tempoh masa tertentu sahaja. Selalu kita sebut, jadilah kamu hamba Allah dan janganlah kamu menjadi hamba Ramadan, kerana fenomena itu berlaku saban tahun, selama ratusan tahun, sehinggalah bila kita pun tak tahu. Alhamdulillah, kita diberikan hati yang lapang dan terbuka oleh Allah Ta'ala untuk istiqamah di dalam majlis-majlis ilmu ini. Alhamdulillah. Baik, kita sambung semula perbincangan di dalam kitab Syarhus Sudur bi Syarhi Hal Mauti wal Qubur, yang membicarakan tentang rahsia alam kematian dan alam barzah. Kitab yang kita sebut sebagai malam pertama di alam barzah. Muka surat 95. Tak lupa kan, muka surat mesti tanda kan. Tajuk yang seterusnya, apa yang dilihat dan didengar oleh orang yang sedang sakaratul maut. Jadi saat sakarat itu adalah saat yang sangat-sangat menakutkan, saat-saat genting
Saat-saat iman kita pada ketika itu digoncang dengan sesungguh dan sekuatnya oleh musuh Allah, iaitulah para syaitan yang direjam. Jadi bagaimana keadaan manusia di saat sakarat itu? Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bara' bin Azib berkata, kami keluar bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah salah seorang kaum Ansar. Diceritakan baliklah bagaimana sahabat mengiringi seorang jenazah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sampai di kawasan perkuburan. Mengiringi jenazah sampai ke kubur lah. Setelah mayat diletakkan di dalam liang lahat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun duduk di sekelilingnya. Jadi setelah mayat masuk ke liang lahat, kata Bara' bin Azib, Nabi duduk dan kami duduk. Apa yang tuan-tuan boleh faham kat situ? Yang mengatakan bila mayat masuk je, jenazah masuk je ke liang lahat, baliklah, tunggu apa lagi? Kan ada segolongan yang syarah begitu kan. Mana ada Nabi duduk tunggu baca apa-apa? Ni hadis yang kita duduk baca ni, bukan cerita rekaat. Kata Bara' bin Azib, Nabi duduk dan kami pun duduklah di sekeliling Nabi. Seakan-akan di atas kepala kami ada sekawan burung. Maknanya dekatnya rapat dia orang ni duduk bersama-sama dengan Nabi. Ketika itu Rasulullah SAW memegang sebatang tongkat dan mencucuk-cucukkan tongkat itu ke dalam tanah. Para Rasul, para Nabi memang dia ada tongkat kan. Yang masyhur Nabi Musa lah, Nabi kita pun ada tongkat. Nabi pegang tongkat, Nabi cucuk tongkat ke atas tanah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan berkata, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Nabi kata mohonlah kepada Allah daripada azab kubur. Siapa nak kena mohon? Kita lah. Bila nak mohon? Mohonlah sekarang. Masa hidup ni mohonlah kepada Allah, keluarkanlah aku ni daripada azab kubur, hindarkanlah aku ni, selamatkanlah aku ini daripada azab kubur. Baginda mengucapkannya sebanyak 2 ataupun 3 kali. Nabi ulang. Kalau benda yang Nabi ulang, maknanya apa tu? Benda tu sangat penting. Nabi nak bagi peringatan, jangan buat ringan benda ni. Azab kubur ni bukan benda main-main. Azab atas dunia paling tidak kita boleh minta pertolongan dengan orang lain, ataupun paling tidak kita boleh lari, ataupun adalah apa-apa cara sekalipun dengan izin Allah. Cerita azab kubur nak lari ke mana? Nak minta tolong dengan siapa? Luah mana kubur tu? Siapa yang dengar? Tu Nabi ulang sampai 3 kali. Mohonlah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Mohon dengan Allah, jangan mohon dengan yang lain. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam meneruskan kata-katanya. Hadis ni sebenarnya matan hadis ni panjang. Jadi dia tak tulislah matan tu panjang-panjang, diterjemahkan terus ke dalam maksud hadis, mafhumnya. Kita bacalah kan. Apa Nabi sebut seterusnya? Apabila orang mukmin terputus hubungannya dengan dunia dan sedang menuju ke kampung akhirat. Orang beriman lah. Cerita orang beriman ni, dunia tak ada apa dah. Dunia ni dah dia lupa dah. Tak ada apa dah, dunia ni kosong dah masa tu. Sebab dia tahu sekarang dia dalam perjalanan menuju akhirat, untuk kembali ke negeri abadi selama-lamanya. Ni cerita orang saat sakratul maut lah ni kan. Kita bila dah berada dalam keadaan sakratul maut, tak ada apa dah cerita dunia ni. Pangkat tinggi macam mana pun, harta banyak tinggi menggunung macam mana pun, lupa dah masa tu. Masa tu sedang bertarung
untuk melihat roh berpisah daripada jasad. Jadi Nabi sebut orang mukmin ni ketika dia berada dalam keadaan menuju ke kampung akhirat, para malaikat dari langit turun menemuinya dengan wajah yang ceria. Malaikat turun daripada langit dengan wajah yang ceria. Menghadap siapa ni? Menghadap orang yang beriman. Wajah mereka bercahaya, tidak ubah seperti matahari. Malaikat yang turun ni dengan wajah yang terang benderang. Mereka membawa kain kafan dan bahan pengawet dari syurga. Jangan kita dah nampak macam kain kafan kita tu. Dia lain ceritanya. Ni cerita tugas malaikat. Mereka duduk di samping mayat memanjang sepanjang mata memandang. Bila sebut mereka tu, berapa ramai malaikat tu? Kita dah baca dah sebelum ni kan. Malakal maut. Malaikat maut tu ramai, sangat ramai. Jadi betapa ramainya malaikat yang duduk bersebelahan dengan orang yang sakarat ni. Siapa orang tu? Orang mukmin. Banyak mana malaikat tu? Sejauh mata memandang. Tidak lama kemudian malaikat maut datang dan duduk di samping kepalanya lalu berkata, wahai jiwa yang tenang. Ini kisah benar tuan-tuan. Dan lafaz ini siapa akan dengar? Kita semua akan dengar sebab kita orang beriman. Saya akan dengar, tuan-tuan akan dengar, ibu ayah abang kakak semua akan dengar seruan daripada malaikat maut. Tak kala malaikat lain duduk berkeliling dengan kita ni. Malaikat maut yang nak cabut nyawa, dia datang disebut apa? Wahai jiwa yang tenang. Orang beriman jiwa mesti tenang, kan? Keluarlah menuju keampunan dan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai roh yang tenang, wahai jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhirat, keluarlah kamu sekarang, sebab kamu akan menemui Tuhanmu dalam keadaan kamu diampun dan Allah redha dengan kamu. Yang tu kita nak cari tuan-tuan. Yang tu kita nak cari. Ni hadis yang kita baca ni. Ungkapan malaikat itu Nabi sebut kepada para sahabat. Kamu beriman, aku beriman, dan seluruh orang yang beriman, selagi dia hidup atas dunia ni, saat sakratul maut, berjuang nak menuju kematian ini, seandainya iman itu kental dan kekal sehingga ke penghujung gharah-gharah itu, inilah ungkapan yang keluar daripada malaikat maut. Nabi SAW berkata lagi, rohnya keluar seperti titisan air mengalir dari tempayan. Ni roh orang beriman, kan? Tak kira lah tempayan ke apa, tapi yang ni Nabi sebut tempayan lah. Kita bayangkan bekas air yang menitis tu. Kita bila tengok air yang menitis tu, kadang-kadang dia rasa macam mana? Dia rasa tenang, kan? Dia rasa syok, rasa syahdu, rasa sonok. Kita tengok kalau kita duduk pagi-pagi air menitis tu, tenang. Keluar seperti air titisan mengalir dari tempayan, meskipun kamu tidak melihatnya daripada mayat. Nabi kata tak nampak lah. Mungkin sahabat duk tanya Nabi, macam mana kata keluar macam titisan air itu? Mana nak nampak? Ini bahasa, kan? Ini bahasa nak menunjukkan betapa tenang dan lembutnya roh orang beriman ini keluar daripada jasad. Itu yang Nabi nak sampaikan. Lalu malaikat maut mengambil roh itu dan dimasukkan ke dalam kafan dan ditaburi ramuan dari syurga, sehingga keluarlah dari dalam roh itu aroma yang harum melebihi harumnya wangian paling harum di dunia. Lalu para malaikat membawanya ke langit. Nampak? Kadang-kadang tuan-tuan, saya pernah mengalaminya sekali dua lah. Tuan-tuan pun saya rasa tuan-tuan lagi pengalaman daripada saya, kan? Pernah berdepan tak dengan orang-orang tertentu? Tak semestinya dia tok guru ke orang alim, tak semestinya. Orang macam kita je. Orang macam kita, orang biasa macam kita.
Memang kita nampak wajahnya penuh ketenangan. Bila habis je kita ajar dia la ilaha illallah, masa tu tanpa semena-mena datang satu bau yang sangat harum. Tuan-tuan pernah alami tak benda ni? Saya pernah mengalaminya. Dan paling kerap saya mengalaminya di tanah perkuburan. Ada satu hamba Allah, ni cerita lebih kurang dalam 7-8 tahun lepas lah. Masa nak masuk ke liang lahat itu, saya ingat saya seorang, 2-3 orang berpandangan. Ada yang angkat-angkat kepala macam tu kan. Dah habis je masuk jenazah ni, masa nak balik tu ada 3 orang datang. Dia kata tadi masa jenazah masuk je ke liang lahat tu, satu bau wangi yang tak pernah bau lah. Dia kata, ada perasan tak? Rupanya ramai yang duduk kat kubur tu perasan. Sepintas lalu, lebih kurang dalam 10 saat macam tu, sangat harum. Tak tahu bau tu macam mana nak jelaskan, sangat wangi. Ni yang Nabi duk cerita ni, yang kita duk baca malam ni. Ni yang kita duk tengah baca ni. Bau harum di dunia ni tak ada bau tu. Lalu malaikat membawanya naik ke langit. Di sepanjang perjalanan, setiap kali melintasi kumpulan malaikat, mereka bertanya, roh siapakah yang berbau harum ini? Kan lapisan-lapisan langit tu. Tuan-tuan, cerita kita meninggal ni dah banyak kali dah disebutkan. Yang kita nampak dia di pembaringan. Meninggal je dia, kelang kabutlah ahli keluarga ni, ada yang suruh ikat, ada yang suruh tindih benda berat, tak apalah kan, ada yang suruh call hospital. Sebenar proses kita di situ. Proses roh ni dia tak di situ. Panjang cerita dia. Bila keluar je, bila malaikat tepuk dia tu, ukhruj, keluarlah kamu wahai roh, masa kamu telah tiba. Ni yang Nabi dia sebut ni. Bila keluar je, para malaikat membawanya ke langit. Roh kita tu bukan tersimpan dekat pembaringan kita tu, kat katil hospital, kat katil rumah, kat bawah pokok. Bukan kat situ. Malaikat akan mengusung roh ini naik terus ke langit. Pertama, kedua, ketiga, keempat, sampailah langit yang ketujuh. Panjang cerita dia. Ni di sepanjang perjalanan Nabi sebut, maknanya daripada yang pertama sampai yang habis lah. Naiknya daripada tingkat langit ke tingkat langit yang seterusnya, malaikat yang menjaga langit tanya, roh siapakah yang berbau harum ini? Malaikat tanya. Mereka yang membawa roh itu menjawab, malaikat yang ribuan malaikat yang duduk berkeliling masa dia sakarat tadi ni, yang bawa usung roh ni nak bertemu dengan Allah ni. Malaikat dia jawab, Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan nama paling indah hingga mereka sampai di langit dunia. Mereka kemudian meminta dibukakan pintu, dan pintu pun dibuka. Setiap pintu langit itu, malaikat yang jaga pintu langit tu dia tanya. Pintu langit yang pertama tanya, siapakah dia ini wahai malaikat yang mengusung roh, baunya sangat harum? Malaikat ni akan sebut nama kita, penuh berbinkan ayah kita. Kalau nama kita Muhammad bin Abdullah, itulah yang akan disebut. Kalau nama kita Umar bin Ahmad, itulah yang akan disebut. Roh yang kami bawa ini namanya ialah nama kita. Diraihkan oleh malaikat yang menjaga langit. Lalu malaikat yang membawa roh ni cakap, bukalah pintu, aku nak bawa dia bertemu dengan Allah. Malaikat berebut-rebut buka pintu langit yang pertama, pintu langit kedua, begitulah seterusnya. Para malaikat penjaga pintu turut mengiringi roh itu hingga ke langit selanjutnya. Bukan setakat malaikat yang jaga langit pertama, kedua, ketiga, keempat ni, bukan setakat buka. Dia buka pintu langit itu, dia turut bergerak bersama-sama dengan malaikat pembawa roh ni. Betapa roh ni sangat disanjungi di langit, tuan-tuan. Kita ni mengharapkan sanjungan bumi. Sanjungan bumi belum tentu selamat di langit.
Tetapi kalau kita mendapat sanjungan daripada makhluk di langit, berbahagialah kita dunia dan akhirat. Pedulikanlah yang di bumi ini, nak puji ke, nak keji ke, nak sanjung ke, nak tolak ke, nak pandang tak pandang, terpulang kepada mereka. Tetapi seluruh makhluk di langit menunggu-nunggu akan kehadiran kita. Bukan setakat pintu langit dibuka oleh si penjaga pintu, bahkan turut meraihkan bawa kita bersama-sama untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, masa tu tuan-tuan, kalau kita sedar masa tu, alangkah beruntung dan bertuahnya kita. Kemudian para malaikat penjaga pintu turut mengiringi roh itu sehingga ke langit selanjutnya, dan begitu seterusnya hingga sampai di langit yang ketujuh. Lalu Allah berkata, sampai langit yang ketujuh bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata apa? Ini bahasa ditulis dokumen. Tulislah dokumen hamba-Ku ini dalam Illiyin. Tulislah catatan hamba-Ku ini dalam Illiyin. Oh, anda tu kan, iaitu buku catatan yang mencatatkan segala perbuatan orang yang berbakti. Dan bawalah roh ini kembali ke bumi, kerana dari tanah Aku menciptakannya, dan kepadanya Aku kembalikan, dan darinya pula Aku keluarkan. Tu prosesnya. Bukan macam yang kita dah tengok di pembaringan tu. Tu yang kita tengok jasad sahaja. Malaikat Azrail cabut je roh daripada jasad, maka orang yang beriman diusung rohnya untuk dibawa bertemu dengan Allah Ta'ala. Nak Allah confirmkan, cop. Bukan senang tuan-tuan. Bawa sampai langit ketujuh, nak Allah confirmkan dia ni sungguh ke beriman. Malaikat makhluk macam kita, menjalankan tugas dia. Cuma malaikat tidak pernah berbantah-bantah, kita je duk bantah-bantah. Malaikat bawa jumpa dengan Allah Ta'ala. Inilah dia fulan bin fulan ya Allah. Allah kata catatkanlah dalam buku catatannya, di dalam catatan Illiyin, catatan yang paling tinggi, yang paling mulia. Sebab orang ni adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah kata bawa dia kembali, turun ke bumi, kerana manusia itu Aku ciptakan daripada tanah. Kembalikan dia kepada tanah, sebab dia akan dibangkitkan nanti daripada tanah. Masa tu baru dia masukkan balik. Turun, malaikat bawa turun, masuk balik ke dalam jasad yang berada di pembaringan. Kalau logik akal kita, sampai langit ketujuh tu macam mana bawa tu kan? Kita nak balik Perak pun jam 7-8 jam. Tu dah. Dia sampai langit ketujuh. Tu logik kita. Kan? Tu logik kita. Ni cerita alam ghaib yang kita tak nampak. Tu sebab wajib beriman dengan perkara ghaib ni. Wajib beriman dengan perkara ghaib. Ini benda-benda ghaib lah. Allah kata confirm, Aku sahkan dia ni beriman, letakkan dia dalam buku catatan yang paling tinggi, yang paling mulia. Kembalikan dia kepada jasadnya yang berada di atas muka bumi, yang berada di rumahnya di taman dusunnya. Begitulah lebih kurang. Malaikat akan bawa begitulah. Tu untuk mudah kita faham lagi kan. Lalu roh itu dikembalikan ke dalam jasadnya. Bawa balik kepada jasadnya. Sebentar kemudian datanglah dua malaikat duduk di sampingnya, lalu bertanya kepadanya, siapakah Tuhanmu? Ini cerita. Bila masuk dia ke liang lahat, maka kembalilah roh itu ke dalam jasad untuk bersoal jawab dengan munkar wa nakir. Munkar wa nakir tanyalah, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Tuhanku adalah Allah. Kedua-duanya bertanya lagi, apakah agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Dia bertanya lagi, siapakah orang yang diutuskan kepada kamu? Dia menjawab, dia adalah utusan Allah. Keduanya bertanya lagi, apa yang diajarkan kepadamu? Dia menjawab, saya membaca kitabullah
lalu saya beriman dan yakin dengan kebenarannya. Itu antara soalan-soalan lah yang akan ditanyakan. Tiba-tiba ada satu suara dari langit berseru, hambaku itu betul, hamparkanlah untuknya hamparan dari syurga, pakaikan untuknya pakaian dari syurga, dan bukakanlah untuknya pintu menuju ke syurga. Ni semua cerita ni untuk siapa, tuan-tuan? Cerita ni untuk orang-orang yang beriman. Bila dia jawab semua soalan kubur, mana rabbuka, semua sampai habis lah. Wa ma ikhwanuka, wa ma qiblatuka. Semua itu ditanya-tanya, semua jawab dengan tepat dan jelas. Allah seru daripada langit, hambaku itu betul dan benar. Allah kata apa kepada malaikat? Syurgalah untuk dia. Maksud hamparkanlah hamparan dari syurga, pakaian dari syurga. Maknanya dia ni tempatnya syurga. Masuk syurga ke masa tu, syurgalah. Tetapi bukan syurga yang sebenar. Masuk ke dalam taman-taman syurga. Belum syurga-syurga yang sebenarnya tu. Itu selepas dibangkitkan di mahsyar besok, lepas ditiupkan sangkakala yang kedua. Orang beriman masuk je kubur, masuk je liang lahat, habis cerita ni yang kita dah baca tadi ni. Allah kata syurgalah dia ni. Maka bermain-mainlah kita di taman-taman syurga. Jumpalah dengan orang-orang yang berada di dalam taman-taman syurga tu. Siapa? Jangan sebutlah siapa. Ramai-ramailah. Ramailah kan orang yang duduk taman-taman syurga tu, orang beriman lah. Para nabi, para rasul dan para sahabat dan sebagainya. Kemudian dari pintu itu tercium bau harum semerbak, dan kuburnya dilapangkan seluas mata memandang. Lalu datanglah seorang lelaki berwajah sangat tampan. Kubur jadi luas. Itu biasa kita dengar lah kan. Datanglah seorang lelaki berwajah sangat tampan, berpakaian sangat bagus dan harum baunya, berkata, saya sampaikan khabar gembira kepadamu. Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu. Tiba-tiba datang seorang lelaki handsome. Dahlah handsome, pakaian pula lawa, bau pula wangi. Sampaikan pula satu berita gembira. Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu. Roh itu bertanya, siapakah kamu? Tiba-tiba datang dengan wajah yang sebegitu tampan, dengan kemas segak, boleh tak bagi tahu pula berita gembira. Roh tanya, kamu ni siapa? Wajahmu adalah wajah orang yang datang membawa kebaikan. Lelaki itu menjawab. Roh ni bertanya, kau ni siapa? Cara roman kau ni orang baik, bukan orang jahat. Mesti nak bawa satu yang baik ni kan. Lelaki itu menjawab, saya adalah amal salihmu. Amal salih kita ni tuan-tuan, dia akan jadi macam-macam. Kita dah baca Quran setiap hari. Al-Quran itu akan diwajahkan sebagai seorang lelaki yang berkulit kekuning-kuningan, kan, di padang mahsyar besok, yang akan menjadi penyelamat kepada kita, yang akan menjawab semua persoalan bagi pihak kita. Ni lelaki ni yang Nabi sebut adalah amal salihmu. Amal salih bila tu? Masa hidup lah, sekarang lah kan. Roh itu berkata lagi, wahai Tuhan, percepatkanlah hari kiamat, percepatkanlah hari kiamat sehingga saya dapat menemui keluarga dan harta-harta saya. Bila dapat berita gembira macam tu, confirm dah aku di syurga kan. Roh yang baik minta kepada Allah, kiamatlah cepat. Tak sabar aku ni nak berkumpul dengan ahli keluarga aku ni, dengan segala benda yang dijanjikan kepada aku ni. Rasulullah SAW bercerita lagi. Ni habis cerita yang orang yang beriman. Apabila orang kafir terputus hubungannya dengan dunia dan sedang menuju ke alam akhirat. Ni cerita orang kafir dan cerita orang yang bergelumang dengan dosa dan maksiat ketika hidupnya. Beza cerita dia. Para malaikat yang berwajah hitam
datang menemuinya dengan membawa kain yang kasar dari langit. Bawa juga kain, tapi tak samalah macam kain yang mula-mula tadi, kan? Mereka duduk di samping jangan dengan berbaris memanjang sepanjang mata memandang. Malaikat yang tu jugalah, tapi dengan wajah yang bengis, wajah yang garang, wajah yang hitam, wajah yang kelam. Tidak lama kemudian malaikat maut datang lalu duduk dekat dengan kepalanya dan berkata, "Wahai jiwa yang jahat." Bunyi dah masa tu pun dapat dah. "Keluarlah menuju kepada kemurkaan Allah. Kamu jahat, kamu tidak bertuhankan Allah, bahkan kamu mensyirikkan Allah. Ataupun kamu kata Allah itu Tuhan, tapi kamu langgar semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah suruh satu benda kamu tak buat, apa yang Allah larang semua kamu langgar. Jadi kamu roh yang jahat, keluar kamu sekarang menuju kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala." Beza kan dengan yang tadi ni. Malaikat itu mencabut rohnya seperti mencabut besi sujen. Tak tahu besi sujen apa benda. Dia disebut besi yang digunakan bagi membakar daging yang dicari dari bulu yang basah. Bayang sendirilah macam mana kan. Selepas roh itu diambil, ia diletakkan di dalam kain kasar yang dibawa oleh para malaikat. Keluar darinya bau yang sangat busuk. Ni roh orang kafir tuan. Orang kafir dan orang yang banyak maksiat. Lebih busuk daripada bau paling busuk di dunia. Dahsyat masa tu kan. Pernah tak tuan-tuan berdepan dengan jasad atau jenazah yang baunya meloyakan? Pernah kan? Semua kita pernah menghadapi saat itu. Betul? Memang kita pun taklah kata dia jahat kan, tapi bila dia datang bau tu, jauh di seluruh hati kecil ni sangat bersimpati dengan dia. Saya sendirilah, dia orang Islam, dia kawan kita kenal dia kan, tapi pengakhiran kehidupannya, pengakhiran jalan menuju akhirat, kesian. Saya memang dah seorang berdua lah saya pernah hadapi benda ni kan. Kita tak katalah dia jahat kan, tapi bila datang bau yang macam tu, kita dah mengaji kitab macam ni kan, jadi kita teringatlah, adakah itu yang dimaksudkan oleh kitab tu. Jadi taklah kita nak heboh kat orang kata dia ni teruk dulu ni, tu sebab bau macam tu. Tak boleh macam tu kan, tutup aib dia. Baik, para malaikat membawanya ke atas langit, dan di sepanjang perjalanan setiap kali melewati kumpulan malaikat, mereka bertanya, sama juga soalan dia, "Roh siapakah yang sangat busuk ini?" Penjaga langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditanya. Para malaikat pembawa roh itu menjawab, "Roh Fulan bin Fulan," dengan menyebutkan nama yang paling buruk di dunia, hingga mereka sampai di langit dunia. Sebut nama juga, penuh nama. Sebut kepada malaikat yang jaga pintu ni. Mereka meminta dibukakan pintu, tetapi permintaan mereka tidak dipenuhi. Alangkah malangnya. Pernah dengar cerita roh tidak diangkat ke langit? Kan orang tua selalu cerita, selalu kita dah dengar mayat tidak diterima oleh kubur. Itulah dianya. Mayat kubur tak terima ni, cerita rohnya tak sampai ke langit, tak dapat cop macam mana kan. Tapi akhirnya tengok macam mana. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat. Nabi dah cerita kepada para sahabat ni, roh orang yang kafir dan fajir ini, bila diminta buka pintu langit, nak bawa roh ni jumpa dengan Allah, malaikat tak nak buka pintu. Ni tak boleh pakai punya orang, apa nak buka? Kalau kafir lagi pula, dia memang kafir, dia tidak bertuhankan Allah, dia mensyirikkan Allah Ta'ala. Buat apa kami nak buka pintu kat dia? Sampai tak tu hinanya roh orang yang tidak disukai oleh Allah dan para malaikat di langit.
Sampai situ kemudian Nabi baca apa? Nabi baca ayat daripada surah Al-A'raf ayat 40. Nabi baca, la tufattahu lahum abwabus sama. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Siapa yang sebut ni? Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 40. Jadi hadis ni bukan cerita rekaan, bukan cerita polipolara. Nabi cerita, Nabi sebut terus, Allah yang sebut la tufattah, tak akan buka lagi abwabus sama, pintu-pintu langit ni aku tak akan buka. Allah kata aku tak akan buka kepada orang roh-roh yang jahat ni. Jadi kita nak duk roh yang mana? Kita Islam dah kan, kita beriman dah, jagalah iman dan Islam kita itu. Kita tak tahu bila roh akan terpisah daripada jasad. Kan? Sebab itu adalah janji kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ayat surah Al-A'raf ayat 40 ini dibacakan kepada kita oleh para malaikat di langit. Na'udzubillahi min zalim. Kan? Istiqamahlah dalam keimanan ini. Istiqamahlah kita dengan jalan yang sedang kita pilih. Alhamdulillah, ibu ayah, abang kakak semua sedang berada di atas jalan yang betul, sedang memilih laluan yang betul sebelum roh terpisah daripada jasad. Kita nakkan kita duduk dalam kategori yang pertama. Naiklah roh itu menuju Allah setingkat demi setingkat, diraikan oleh sekalian makhluk di langit. Alangkah beruntung dan bertuahnya kita. Sekarang nampak tak? Tak nampak. Kita belum berada di alam itu, tak nampak. Sehinggalah saat kita bangkit di mahsyar. Bangkit di mahsyar dalam keadaan bersenang lenang. Masa tu Allah bagi kita ingat balik satu-satu, tak ada satu pun kita lupa. Pada tarikh berapa Syawal, hari Jumaat, berapa hari bulan, tahun bila, aku dengar benda ni disebutkan kepada aku di tempat aku, surah Al-Fatihin. Terima kasih Allah, aku pegang sungguh dengan apa yang aku dengar. Masa tu. Sekarang tak nampak lah, sekarang kita tak sebut benda tu. Saat kita bangkit di mahsyar nanti, setiap benda tu satu pun Allah tak bagi kita lupa, semua kita ingat. Begitu juga dengan dosa dan maksiat yang kita buat, semua kita ingat. Jadi bila Nabi baca ayat ni kepada para sahabat, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, tuliskan dokumennya ataupun catatannya dalam sijin. Parah kan? Kitab yang mencatatkan segala perbuatan orang yang derhaka. Kemudian roh itu dilemparkan ke bumi, tuan-tuan. Dari langit ke-7 turun ke bumi, nak masuk ke dalam jasad itu, dilemparkan saja. Bukan ditatang oleh malaikat sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit dengan penuh kasih sayang, kemudian masukkan roh itu balik ke dalam jasad. Ni cerita orang yang maksiat, orang kafir, apatah lagi Allah kata lemparkan rohnya ke bumi. Tak payah nak usung-usung nak bawa sampai ke langit yang ke-7. Takut kan? Dengar ni takutlah. Mau ada rasa takut. InsyaAllah selamat kita. Lalu Allah berkata, dia baca itu, Rasulullah SAW membacakan ayat berikut, wa man yushrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 31. Setiap apa yang Nabi sebut, Nabi sandarkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu roh itu kemudian dikembalikan ke dalam jasadnya. Tidak lama kemudian datanglah dua malaikat duduk dan bertanya, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, dia kata, saya tidak tahu. Dia tahu ke nak jawab? Dia tak tahu siapa Tuhannya.
Orang kafir ni tuan-tuan, dia duduk terangguk-rangguk ke, dia duduk tak kira lah, dia sebut lebih lagi ada live ni kan. Apa juga bentuk ritual sembahan dia, dia tak boleh jawab besok ni liang lahat. Macam mana dia nak jawab? Yang dia sembah itu pun bukannya Tuhan, itu adalah makhluk yang tidak memberi manfaat sedikit kepada dia, tak boleh mendatangkan mudarat sedikit kepada dia. Jadi bila ditanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu, dia kata, dia terkejut, aku tak tahu, dia kata. Malaikat tanya lagi, siapakah orang yang diutuskan kepadamu? Dia menjawab, saya tidak tahu. Dia kenalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita kenal. Mungkin dia pernah dengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak ambil tahu pun, dia tak kisah pun. Kita yang kenal dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun belum tentu orang yang mengaku beriman itu benar-benar kenal kepada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang dia tak kenal. Lalu ada suara berseru dari atas langit. Sama juga macam tadilah. Hamba-Ku ini pendusta. Pendusta sebab apa? Dia tidak pernah mengaku aku ini Tuhan. Masa hidup atas dunia dulu. Hamparkan untuknya hamparan dari neraka, pakaikan dia pakaian dari neraka, dan bukakan untuknya pintu menuju neraka. Confirm. Belum lagi kiamat, belum tiup sangkakala, Allah dah confirmkan tempat kamu neraka. Itu sebab orang kafir kubur dia tak berantu, sebab dia terus pergi ke neraka. Ni memang Allah sebut macam tu. Soalan itu basic saja. Bila dia tak boleh jawab, kamu memang kafir, Allah kata tempat dia neraka, apa nak tanya lagi? Lemparkan dia masuk ke dalam neraka. Dia kubur batu ni, kubur orang Melayu. Maka muncullah hantu kubur Mak Esah, puaka yang rapi. Tahyau tertidak. Itulah orang Melayu dia perangai. Sebab dia beriman, tapi saat kematiannya imannya berbolak-balik kan. Dia jadi macam itulah, macam-macam kan. Baik, kita faham yang ni je. Maka udara panas keluar dari pintu itu dan liang kuburnya menjadi sempit. Panas, sempit, hingga menyebabkan tulang-tulang tubuhnya hancur berantakan. Tulang ni berselisih, perap ni, cerita dalam yang lain ni. Tidak lama kemudian datang seorang lelaki yang berwajah sangat buruk, berpakaian sangat buruk dan berbau busuk, seraya berkata, saya sampaikan kepadamu berita yang membuatmu bersedih. Ini adalah harimu yang sudah dijanjikan. Kontra yang tadi kan. Dia bertanya, siapakah kamu ini? Wajahmu adalah wajah yang suka berbuat kejahatan. Lelaki itu menjawab, saya adalah amal kejahatanmu. Lalu dia berkata, wahai Tuhan, janganlah engkau bangkitkan hari kiamat. Yang tadi orang beriman tak sabar nak kiamat, yang ni janganlah kiamat dulu. Sekarang ni pun dah rasa seksa sangat dah. Sekarang ni pun rasa seksa sangat dah. Macam mana pula nanti bila kiamat? Alangkah seksanya kan. Dan seksa itu berhenti ke tidak? Tidak berhentilah seksa itu. Kekallah siksaan itu selama-lamanya. Yang beriman tadi, nikmatnya bila? Nikmatnya kekallah selama-lamanya. Kan. Jadi itulah keadaan hidup kita ni. Cari dunia tak salah. Selagi hidup atas dunia, hiduplah cara dunia. Tapi akhirat jangan ditinggalkan. Kan? Bila baca kitab ni macam ni malam ni, batal buat rumah terbuka. Jangan batal, teruskan. Kan? Teruskan. Panggillah saya sekali. Ni dia diam je. Tiba dah habis rumah terbuka kan. Buatlah rumah terbuka, tak ada masalah kan. Ini orang tanya pasal apa tiba-tiba batal ni. Malam tadi baca bab roh dia, tak peh tu.
Tiba-tiba tengah makan kambing panggang, tiba-tiba kojol lah. Oh, tak payahlah macam tu pun kan. Hidup atas dunia ni, hidup cara dunia lah kan. Memang Allah jadikan dunia ni untuk kita, tetapi dunia jangan melekat di hati. Kita akan pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukaddimah kita selepas semester break ni, kita akan ada satu sentuhan, satu kesungguhan. Lepas ni nak pergiatkan lagi amalan kita kan, nak mengaji lebih lagi, nak sembahyang sunat lebih lagi, majlis ilmu tak nak tinggal. Macam itulah mudah-mudahan kan. Sebab bukan senang nak istiqamah dengan benda-benda baik ni kan. Benda-benda baik ni payah nak istiqamah, tapi kalau boleh istiqamah, alhamdulillah, Allah memang dah mengatur kita untuk berada di dalam keadaan itu, insyaAllah. Cukup sekadar itu. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.